Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya hanya ada satu cerita saja, satu kisah saja. Saya harap anda semua terhibur dengan cerita yang akan saya sampaikan ni. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Kisah yang akan saya ceritakan ni, saya ambil daripada laman web. Dia macam blog lah, kisah-kisah seram. Kisah ni dikirim pada tahun 2012. Bila sebenarnya berlaku perkara ni memang tak pastilah tahun bila. Untuk memudahkan cerita ni, saya akan gunakan nama samaran Ridwan. Perkara ni berlaku dekat kampung. Ridwan ni dia budak kampung lah. Bila sebut budak kampung ni, memang aktiviti kampung lah yang menjadi hiburan Ridwan dan juga kawan-kawan dia pada waktu petang, pada waktu malam. Antaranya adalah memikat burung, pergi tangkap ikan, pergi mandi sungai apa semua kan, cari ayam hutan apa semua. Kisah yang akan diceritakan ni berkaitan dengan burung wak-wak ataupun burung ruak-ruak. Saya pastilah kalau anda orang kampung macam saya pasti pernah dengar spesies burung ni, burung wak-wak. Ridwan ada 5 orang kawan. Kawan sepermainan dia lah. Pergi main bola sama-sama, tangkap ikan sama-sama, pergi tangkap jerat burung sama-sama. Dia orang berenam. Dia orang berenam ni sebenarnya memang dah pernah lah cuba nak tangkap burung wak-wak. Tapi dia orang ni kalau guna jaring tu, dia orang nak pikat burung tu, dia orang akan gunakan suara tiruan. Gunakan MP3 player lah. Dia rakam bunyi burung wak-wak tu, dia orang pasang dekat situ untuk bagi burung ni datang. Tapi biasanya cara dia orang ni kurang efektif lah, kurang berkesan. Sebenarnya dekat kampung tu adalah orang-orang tua yang lebih pandai memikat burung. Salah seorang daripada orang-orang yang lebih berumur ni yang pandai pikat burung wak-wak bernama Pak Ali. Itu nama samaran lah yang kita bagi. Jadi Ridwan dan juga 5 orang kawan dia ni, dia orang berenam, selalulah pergi lepak dengan Pak Ali dan pujuk Pak Ali untuk tunjukkan cara macam mana cara Pak Ali tangkap burung wak-wak. Bukan sekali lah, banyak kali dia orang pujuk Pak Ali. Sampai satu masa Pak Ali ni bersetujulah untuk bawa budak berenam ni ikut dia pergi tangkap ataupun pergi menjaring burung wak-wak. Sampailah hari yang dijanjikan. Ridwan dan juga kawan-kawan dia memang sangat-sangat excited untuk pergi ikut Pak Ali. Jadi pada hari tu Pak Ali dah janjilah dengan budak berenam ni, Ridwan and the gang dan kawan-kawan dia, untuk jumpa dekat dia punya pondok padi sekitar 9 malam. Jadi Ridwan dan juga kawan-kawan dia pergilah ke pondok padi Pak Ali pukul 9 malam. Dekat situ Pak Ali adalah tunjuk alat yang akan digunakan, cara nak memanggil burung wak-wak secara tradisional lah, cara lama. Alat tu dikenali sebagai dekut. Saya tak pastilah alat ni macam mana, tapi kata Ridwan, dia macam buluh. Dia menggunakan buluh dan dia macam wisil lah, macam wisil, dan dia ada menggunakan batang bunga raya sebagai penyendal. Kata Ridwan, saya tak pasti benda ni macam mana rupa dia. Kata Ridwan, kalau ditiup benda ni, kena cara tiup memang bunyi macam burung wak-wak. Memang agak rumit lah nak pilih saiz buluh, kemudian nak gunakan batang bunga raya tu. Kena orang yang pandai lah buat benda ni baru menjadi. Ridwan kata teknik ni dinamakan teknik mendekut untuk menangkap burung wak-wak. Sebenarnya Ridwan dan juga kawan-kawan dia ni bukanlah berani sangat nak ikut Pak Ali ni, sebab dia orang nak sampai dekat pondok padi tu pun dia orang dah ketakutan. Sebab nak pergi dekat situ, dekat pondok padi tu, dia orang perlu melalui satu denai. Jalan yang kecil lah, lorong kecil di antara padi, bendang padi Pak Ali dan juga perkuburan, tanah perkuburan. Nak pergi dekat situ pun dia orang dah macam kecut perut, macam dah takut lah. Tapi disebabkan dia orang ni bersungguh nak tengok macam mana Pak Ali ni mendekut, nak tangkap burung wak-wak, dia orang
beranikan diri juga pergi. Bila dia orang dah sampai tu, dia orang lepak kat situ. Masa tu lah Pak Ali tunjukkan alat dekut tu. Pak Ali masa tu dia gulung rokok daun dia. Dia nyalakan pemetik api dan dia mulalah merokok masa tu. Ridwan berenam ni senyap aja. Tunggu Pak Ali ni cakap sesuatu lah. Tiba-tiba Pak Ali bersuara. Sambil dia merokok tu, dia bercakap, "Aku rasa malam ni banyak boleh dapat ni. Mesti banyak burung wak-wak yang kena kat jaring malam ni." Lepas tu Ridwan pun tanyalah, "Pak Ali, macam mana Pak Ali tahu malam ni kita boleh banyak?" Lepas tu Pak Ali pun cakap lah, "Cuba korang tengok keadaan sekeliling. Nampak ada bulan tak dekat atas kita ni? Dekat langit. Tak ada kan? Tak ada bulan. Lepas tu malam sunyi, berkabus, sejuk, angin pun tak berapa kuat. Kalau korang nak tahu keadaan macam ni lah yang biasanya banyak burung wak-wak." Ridwan hanya sekadar mengiyakan sahaja. Sambil dia mula nak mengangkat lah barang-barang yang Pak Ali suruh bawa tu. Dipendekkan cerita, dia orang pun mulalah berjalan nak mencari lokasi yang sesuai untuk nak mendekut, nak tangkap burung wak-wak. Ridwan memang mengakulah dia dan juga kawan-kawan dia ni memang dah takut sebenarnya. Harapkan Pak Ali je. Kalau Pak Ali tak ada, memang dia orang dah lari dah. Pak Ali yang lead dia orang ni berjalan. Pak Ali paling depan. Masa tu Ridwan dan juga kawan-kawan dia adalah bercakap-cakap sebenarnya dekat belakang, tapi cakap macam berbisik macam tu lah. Dia orang ni cakap, "Tak apa, nanti kalau ada hantu, memang Pak Ali dulu yang kena. Kita dekat belakang ni dah boleh lari. Jadi hantu tu dapat Pak Ali dulu." Macam tu lah dia orang fikir. Jauh juga dia orang ni berjalan. Dah habis 2 bukit. Dia orang berjalan kaki, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit. Tak sampai-sampai. Tapi memandangkan dia orang ni tengok Pak Ali masih lagi steady berjalan kaki, dia orang gagahkan jugalah diri follow Pak Ali daripada belakang. Sebab kalau nak patah balik pun memang dah jauh dah, dia orang tak tahu jalan. Terpaksalah ikut Pak Ali. Akhirnya sampailah dia orang dekat lokasi yang sesuai. Sampai aja dekat situ, dia orang semua pun terus duduk. Duduk masing-masing menghilangkan penat lah. Sambil-sambil tu dia orang perlu minum air sebab masing-masing dah dahaga. Tapi dia orang ni hanya bawa 1 botol saja air. Air dalam botol FNN. Botol FNN 1 liter. Jadi dia orang ni hanya mampu minum sikit aja, seorang-seorang minum sikit aja, dan dia rasa tak puas lah, dahaga tu tak hilang. Jam menunjukkan pukul 10.45 malam. Jadi Pak Ali dia arahkan lah macam mana kena buat kan. Ambil buluh 2 batang, pacakkan kiri kanan, lepas tu pasang jaring. Dia bagi tahulah macam mana cara nak pasang tu. Dan budak-budak ni, Ridwan dan juga kawan-kawan ni ada pengetahuan sedikit lah nak pasang. Cuma cara Pak Ali ni mungkin ada berbeza sikit berbanding dengan cara dia orang. Dan Pak Ali ada gunakan canvas berwarna biru kuning. Canvas ni dihamparkan dengan cara yang unik lah. Saya tak pastilah macam mana cara dia letakkan canvas tu. Bila semua dah set, dah siap pasang jaring semua, Pak Ali pesan pada Ridwan dan kawan-kawan dia berenam ni, korang, Pak Ali nak pesan ni, korang kena kuat semangat. Nanti kalau korang nampak apa-apa, dengar apa-apa, jangan menggelabah. Korang diam aja. Apa yang Pak Ali suruh korang buat, korang buat. Korang endahkan je benda-benda yang pelik yang korang nampak, korang dengar. Bila Ridwan dan juga 5 orang kawan dia ni, dia orang berenam dengar Pak Ali cakap macam tu, lagilah takut dia orang. Tapi walaupun dia orang takut, dia orang tetap rasa excited nak tengok ni, cara mendekut ni sama naik. Jadinya dia orang pun ikutlah arahan macam mana yang Pak Ali cakap tu. Bila dah habis cakap macam tu, Pak Ali pun mulalah berpaling daripada dia orang, dan Pak Ali mula berkeliaran dekat kawasan tu. Sekejap-sekejap berdiri dekat tiang buluh sebelah kanan, sekejap-sekejap beralih berdiri dekat sebelah kiri pula, sekejap-sekejap dia berdiri dekat tengah-tengah. Ridwan dan 5 orang kawan dia pandang aja, perhati aja tingkah laku Pak Ali. Apa yang Pak Ali buat. Tiba-tiba Pak Ali pun mula meniup alat tu, alat yang macam whistle tu lah, yang bernama dekut tu. Dia tiup kali pertama, kedengaranlah bunyi yang menyerupai suara burung wak-wak. Agak kuat bunyinya. Ridwan dan juga kawan-kawan dia mula berdebar mendengar dekutan pertama daripada Pak Ali. Bila terdengar aje bunyi dekutan Pak Ali yang pertama tu, keadaan dekat sekeliling ni mula makin senyap.
Bunyi unggas-unggas hutan senyap. Tak ada kedengaran apa-apa kecuali bunyi dekutan. Bunyi dekut Pak Ali. Sunyi aja. Dan tak lama lepas tu mula kedengaran sahutan. Suara burung wak-wak. Bunyi sahutan pertama tu kemudian disahut oleh burung wak-wak yang lain. Satu-satu kedengaran suara burung wak-wak, sampailah kedengaran bising daripada jauh bunyi burung wak-wak, dan kedengaran sangat banyak burung, tapi tak tahu daripada arah mana. Tapi dia orang dapat dengar lah, bunyi itu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Bunyi burung wak-wak yang ramai, yang banyak. Tapi sampai satu tahap tu, bunyi burung wak-wak yang banyak ni terhenti. Dan Pak Ali pun hentikan dekutan dia tu, tiupan dekut tu. Dalam keadaan malam yang gelap tu, hanya bertemankan cahaya bintang dekat langit, Ridwan dan juga kawan-kawan dapat lihat ada seekor burung wak-wak yang datang dan berdiri berhampiran dengan jaring bahagian bawah. Nampak macam jinak aja burung wak-wak ni. Tiba-tiba Pak Ali, dia pergi dekat burung wak-wak tu, dia tangkap dan dia lambungkan ke udara. Seolah-olah dia melepaskan burung wak-wak tu macam tu aja. Lepas tu datang lagi seekor, dia buat lagi benda yang sama, dan benda ni berulang lebih kurang 3-4 kali. Burung wak-wak datang seekor, dia ambil, dia lambungkan, dia lepas. Tak tahulah kenapa dia buat macam tu. Lepas dah buat benda yang sama lebih kurang 2-3 kali, Pak Ali tiup sekali lagi alat dekut tu. Dia tiup, bunyilah suara seperti burung wak-wak daripada alat dekut tu. Bila Pak Ali tiup aja dekut tu, tiba-tiba datang satu angin yang sangat kuat, menerpa ke arah Pak Ali, menerpa ke arah jaring diorang tu, dan menerpa ke arah Ridwan and the gang dekat belakang ni. Memang sangat-sangat kuat, kata Ridwan, angin tu. Dan disebabkan angin kuat tu, perangkap yang diorang sediakan, jaring dan juga buluh tu, sampai jatuh menyembah bumi. Buluh tu sampai patah. Bukan main kuat angin yang datang. Bila dah nampak jaring diorang tu dah jatuh, buluh tu dah patah, Ridwan dan juga kawan-kawan dia berenam ni bingkas bangun sebab nak tolong Pak Ali lah, nak pacakkan balik buluh tu dan nak pasang balik jaring. Tapi Pak Ali bagi isyarat supaya jangan bergerak, stay aja dekat situ. Ridwan dan juga kawan-kawan dia rasa macam kecewa lah masa tu, rasa hampa lah. Sebab dalam fikiran dia orang masa tu, nampaknya tak adalah rezeki kita. Macam mana nak dapat burung wak-wak, dah jaring jatuh apa semua kan. Dan Ridwan ni, dia kesian dekat kawan dia seorang ni. Ada salah seorang daripada dia orang berenam ni yang memang familynya susah. Dia memang datang dekat situ malam tu untuk dapatkan beberapa ekor burung wak-wak lah, nak bawa balik dekat family dia. Sebab ayah dia ni problem sikit. Ayah dia tak nak pergi kerja, macam malas lah. Jadi kawan si Ridwan ni lah yang terpaksa cari rezeki, cari dekat hutan, burung ke, tangkap ikan. Maknanya malam tu kalau tak boleh bawa balik burung, memang berlapar lah. Esok memang tak ada apa-apalah nak makan. Lama kelamaan ribut tu pun dah berlalu pergi. Keadaan sekeliling kembali tenang, dah tak ada dah angin yang kuat. Jadi masa tu barulah Pak Ali bagi isyarat supaya diorang berenam datang pasangkan balik, tolong dia pasangkan balik buluh jaring apa semua. Dan Pak Ali mulalah mendekut sekali lagi. Bila Pak Ali mendekut semula tu, tiba-tiba datang lagi satu benda. Tapi kali ni bukan angin yang datang. Kali ni yang datang adalah satu benda yang berwarna hitam, yang agak besar saiz dia. Datang laju menuju ke arah dia orang, macam angin tadi juga. Tapi benda ni semua orang nampak. Benda tu adalah seekor burung yang sangat besar. Burung berwarna hitam. Kata Ridwan, burung ni saiz dia lebih kurang sebesar kereta kancil. Dan dia mengepak dengan sangat kuat. Semua orang boleh dengar lah masa tu. Burung ni, dia datang punya laju sampai Ridwan dan 3 orang kawan dia tercampak ke belakang, terpelanting ke belakang. Dan 2 orang lagi kawan Ridwan diseret agak jauh ke belakang. Burung tu langgar pukat yang diorang pasang, jaring dan juga buluh tu lah. Burung ni langgar, burung besar ni langgar. Langgar sekali dengan Ridwan, 3 orang terpelanting, 2 orang diseret ke belakang.
Bila dah terpelanting ke belakang ni, Ridwan dia bingkas bangun dan dia cepat-cepat nak menuju ke arah kawan-kawan dia yang kena yang kena seret tadi dengan burung besar ni. Tapi belum sempat Ridwan nak sampai dekat situ, Ridwan tengok Pak Ali dah sampai dekat situ. Burung tu pun dah berlalu pergi, terbang entah ke mana. Ridwan dapat tengoklah kawan dia yang 2 orang ni yang kena seret ni muka pucat dan menggeletar ketakutan. Benda ni memang bukan burung lah. Mana ada kan burung yang sebesar tu zaman moden ni. Sebenarnya masa tu Pak Ali macam dia steady aje. Dia biasa je lah, tak adalah nampak ketakutan ke apa. Cuma Ridwan berenam ni, Ridwan dan 5 orang kawan dia ni memang ketakutan dan terkejut. Jadi Pak Ali ni pandai, dia bagi masa. Bila Pak Ali tengok Ridwan dan kawan-kawan dia ni dah tenang sikit, Pak Ali pun cakap, dah lah tu, jangan fikir sangat. Sekarang ni kita buat balik, kita pasang balik apa semua. Jadi dia orang pun ikutlah, pasang balik buluh, sekali lagi pasang jaring apa semua. Lagipun memang Pak Ali dah pesan awal-awal tadi, kalau nampak apa-apa yang pelik, dengar benda-benda yang pelik, buat tak tahu aje. Semangat kena kuat. Dan itulah yang dia orang buat. Dia orang pasanglah balik, set up balik barang-barang apa semua, jaring apa semua. Bila semua dah siap, jaring semua dah berdiri, dah pacak buluh apa semua kan, Pak Ali mula mendekut sekali lagi. Ridwan dan kawan-kawan ni jangan cakap lah, memang berdebar lah ni. Sebab setiap kali Pak Ali mendekut, ada aja benda tak kena. Angin kencang, burung besar berwarna hitam langgar dia orang sampai tercapak, sampai terseret kan. Tapi kali ni tak sampai 5 minit Pak Ali mendekut, adalah tersangkut 2 ekor burung wak-wak pada jaring. Jadi Pak Ali pun ambil 2 ekor burung wak-wak tu, dia letak dalam sangkar. Lepas daripada 2 ekor tu, makin banyak burung wak-wak yang melanggar jaring yang dia orang pasang. Sampai tahap kata Ridwan, dia dan juga kawan-kawan dia dah tak menang tangan nak ambil burung wak-wak yang tersangkut pada jaring, nak letak dalam bekas lah. Tak pastilah dia orang guna apa, guna sangkar besar ke ataupun bawa guni ke. Tapi memang banyak betul lah dia orang dapat malam tu. Sekitar jam 4 pagi barulah dia orang berhenti. Memang betul-betul banyak dia orang dapat. Tapi tak tahulah dia ada lepaskan balik ke apa semua, sebab terlalu banyak. Bila dah pukul 4 pagi tu, dia orang pun berehat lah, dah berhentilah mendekut. Dia orang tunggu waktu subuh masuk. Masa tu memang sejuk lah. Pak Ali masa tu tersenyum lebar memandang dia orang berenam, Ridwan dan 5 orang kawan ni. Pak Ali kata, korang ni baguslah, kuat semangat. Bila dah terdengar berkumandang azan subuh, diorang bertujuh pun mulalah berjalan kaki menuju semula ke sawah Pak Ali. Diorang lepak dekat pondok sawah tu lah, pondok padi tu. Bila dah sampai dekat pondok padi Pak Ali, bangsal padi Pak Ali tu, Pak Ali pun cakap lah pada Ridwan dan kawan-kawan dia, macam ni, korang bagi dekat Pak Ali 10 ekor je, bagi kat aku 10 ekor, yang lebih tu korang ambil lah, bahagikan sama rata, bawa balik ke rumah. Bila mendengar macam tu, Ridwan dan kawan-kawan dia memang happy sangat-sangat lah, dan berterima kasih kepada Pak Ali sebab dah bawa dia orang pergi tengok sendiri macam mana cara nak tangkap burung wak-wak menggunakan teknik tradisional, menggunakan teknik mendekut. Ridwan cakap punya banyak dia orang dapat, sampai dia orang ni boleh bahagikan burung tu, boleh bagi dekat jiran-jiran sekeliling rumah dia orang. Punya banyak dia orang dapat. Tapi tak pastilah dia bagi tu seekor seorang ke, jiran-jiran ni satu rumah seekor ke, ataupun dia masak, dia orang masak dan bahagikan lauk tu kepada jiran-jiran. Tak pastilah. Tapi yang pasti memang banyak dia orang dapat, sampai boleh nak bahagi kepada jiran-jiran ni semua. Pengalaman ni adalah pengalaman yang sangat mahal lah. Ridwan ni memang tak dapat lupakan apa yang dia alami malam tu, yang dia saksikan dengan mata sendiri. Dan memang betul lah kata orang, tangkap burung wak-wak ni bukannya benda main-main. Benda ni boleh dikatakan benda yang berhantu jugalah, burung wak-wak ni. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi
di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.